Untuk tahun 2025 ni, MacBook ataupun Mac Mini ke yang best model, kalau yang 256GB storage tu memang dah tak relevan dah sekarang ni. Kalau kau tengok dekat aku punya MacBook ni, dia ni MacBook M1 256GB. So dekat sini pun storage memang dah full gila. Dia punya full tu korang tahu tak dekat mana? Dekat sistem data ni. Kalau kau tengok ni, dekat sistem data ni pun dia dah gunakan 150GB. Mac OS dah 32GB. Yang ni yang ada user 26GB. Dan aku punya application hanya dapat 18GB je. Ini pun dah banyak dah yang terpaksa aku buangkan dah. Sebabnya storage aku dah penuh dah tak boleh buat apa dah. Yang dokumen ni pun, yang video-video yang dekat bahagian download tu, yang ni pun dekat CapCut punya ni, CapCut punya storage yang kita download data yang dalam CapCut tu. So aku harap selepas ni kalau Apple ada keluarkan Mac yang terbaru, dia punya best model dia mestilah 512GB, bukan lagi 256GB dah. Sebab kalau korang tengok tadi tu, dia punya sistem dia pun dah sampai 150GB. Memang dah tak boleh buat apa dah tak relevan dah. Sekarang ni aku punya MacBook ni memang aku dah tak boleh nak buat kerja apa dah. Bila aku buat video, aku tak boleh nak savekan dia. Untuk korang pun beringat lah, kalau nak ambil Mac, pastikan minimum dia punya storage dia adalah 512GB. Ciao.